Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Am ke? Ya, saya Am. Ni Abang Man Misai. Abang Man. Yang dekat kolam mancing Ahlok. Yang Okey, ya bang. Macam mana bang dapat nombor telefon saya ni bang? semalam ada awak bagi. Oh, saya pun lupa abang. Nak cakap sikit lah. Okey, semalam kan kita mancing sama-sama. Lepas tu betul, awak betul, dapat ikan patin. Ya. Okey, jadi masa awak tengah tarik joran tu, awak punya tali tangsi tu kan berbelit dengan tali tangsi saya. Yelah, kan saya ke tepi, ke kanan. Ke kanan sebelah macam abang. Betul. Saya suruh abang angkat. Betul. Okey, semalam dah settle. Kita dah dapat patin 5 kilo lebih. Lepas tu saya bagi awak patin tu walaupun dah berbelit kat tali pancing saya. Tapi tiba-tiba saya bangun pagi ni, saya rasa macam tak puas hati pula lah. Tak, macam ni bang. Sekarang masalah dia, kan pancing kan saya dapat dulu. Saya tarik. Lepas tu kan saya cakap ke kanan-kanan. Yang lain semua dah angkat tali. Abang masa tu abang tak angkat pancing. Tapi memang ikan tu memang ni makan kat mata kail saya. Abang pun nampak. Ya, memang betul. Saya baru terfikir pagi tadi. Sepatutnya saya punya ikan tu. Benda ni dah semalam bang. Ikan tu pun saya pun dah bagi orang bang. Yelah kalau Tak. Awak dengar sini, awak faham tak? Ya, Bila bang. awak dapat ikan patin yang awak kena mata kail awak, kenapa ikan patin tu boleh lari dekat tali tangsi saya? Sedangkan kolam tu luas tau, Am. Abang tak adalah cakap macam tu, benda ikan dah tak ada dah bang. Abang tempah tau mata kail tu. Bila berbelit tu dah terjatuh kat dalam kolam, kos abang lebih kurang 500 lebih benda tu. Tak boleh macam ni bang. Bila abang bangun pagi tadi, abang tu rasa tak puas hati lah sebab ikan tu 5 kilo lebih. Patutnya abang boleh cakap kita bagi 2 ikan tu semalam. Tak, abang bagi pada saya ambil lah bang. Benda tu memang dah tahu kan. Orang semua nampak, bukan abang seorang tu. Member saya pun nampak memang sangkut kata kail saya bang. Okey, kalau awak claim patin tu awak punya, okey, kita mancing kat kolam siapa? Kolam Ahlok. Kolam Ahlok. Jadi Ahlok punya. Okey, saya boleh respect abang lagi bang. Tapi kau dah sampai ikan bang, pasal ikan je bang. Abang baru mancing kolam ke, saya tanya bang? Abang kalau sampai sebut ni nak... awak marah saya pula. Tak, saya tak puas hati dengan abang ni. Hello, Assalamualaikum. Apa masalah bang? Assalamualaikum Encik Am. Encik Am. Waalaikumsalam. Saya Rosli, anak guam saya ni datang pagi tadi cerita pasal memancing. Dia cerita apa dengan Encik sekarang ni? Okey, dia cerita macam gini. Dia kata dia dapat ikan semalam, tapi ikannya bercampur dengan awak punya mata kail. Kalau mengikut kan, kalau awak memancing dapat pada ikan yang sama, siapa yang dapat dulu dia punya ikan. Habis saya dapat dulu kan? Macam mana awak nak buktikan awak dapat dulu? Saya ada saksi lah. Saya boleh bagi kawan saya lah. Sedangkan ikan makan dalam air, macam mana awak nak nampak? Kawan memang awak ikan makan air. Tapi Encik tahu tak, mata tu mata kail saya. Saya kenal mata kail saya. Yang abang tu semalam dia tak ada cerita apa-apa. Dia kata okey, kau ambil lah ikan ni. Apalah ini hari jadi hal pula. Apa cerita ni Encik? Kalau siapa nak report, siapa nak lawyer, apa cerita ni? Bila anak guam ikan je dia. Ya betul. Bila anak guam datang dengan saya sebagai peguam, saya kena ambil tindakan lah. Kan, betul tak? Tak tindakan apa? Saya boleh hormatkan orang lagi lah. Okey, sekejap. Jangan hilangkan mood saya lah pagi ni. Saya banyak kerja lah. Jadi macam inilah, Am, saya nak... Abang, apa cerita ni bang? Tak, sekarang macam gini. Saya senang je, Am. Abang sampai dengar lah macam ni sampai dia apa hal? Kejap, macam ni, saya nak tuntut RM10,000. Sabar, biasa. Tuan kena berpihak Begini, pada saya, Tuan. Awak ada saksi, Am. Boleh tak saya dapat nama butiran dia untuk saya telefon dan saya tanya? Kawan saya pun kat sana, saya nombor telefon pun saya tak ingat lah. Dah tukar kawan mancing lah ni Cik. Alamak, macam mana? Alah, dia bohong lah tu, dia bohong. Saya kenal tu pun semalam Cik tu. Awak apa kenal hal semalam? dia mancing pasal apa? Sebab dia dah labur pada saya untuk buat cerita ni dalam mahkamah lah. Mungkin dia tak puas hati ikan patin tu betul-betul dia hendak. Cik tahu tak? Okey, saya dah berapa tahun mancing kolam Cik. Tak pernah ada hal macam ni lah Cik. Tahu tak? Pasal ikan patin macam tu. Kalau dia nak sebelah saya boleh bagilah. Okey, macam gini. Kenapa dah saya buat balik, saya dah bagi orang lepas